Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, bolehkah doa begini? Yang ini doa yang didakwa sebagai doa agar air putih menjadi penawar penyakit. Baca pada air putih doa berikut ini. Nawaitu syifa bi barqatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang diberikan di sini, aku niat memperolehi kesembuhan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diminum atau diusapkan pada bahagian tubuh yang terasa sakit. Baik, wallahu ta'ala alam. Saya ingat doa-doa, lafaz-lafaz yang seumpama ini ditinggalkan. Ditinggalkan. Sebab apa saya kata ditinggalkan? Kerana pada saya, wallahu alam, meletakkan lafaz nawaitu syifa. Nawaitu syifa tu tak kena. Kerana lafaz nawaitu dari perkataan nawa. Biasanya lafaz nawa ni dia perlu disertakan tujuan. Sebagai contoh, nawa tu maksudnya berniat. Aku berniat melakukan sekian-sekian kerana. Dia kena ada sebut tujuan. Itu antara perkara yang membezakan di antara lafaz nawa dengan iradah ataupun dengan arada. Perbezaan di antara lafaz niat dengan iradah. Di mana lafaz niat perlu disertakan bersama tujuan. Berbeza dengan lafaz iradah, tidak perlu disertakan tujuan. Seperti aradtu fi'la kada wa kada. Aku hendak melakukan perkara sekian-sekian. Berhenti, cukup kita faham bahasa tu. Tapi kalau dia kata nawaitu fi'la kada wa kada, perkara ucapan itu, ayat itu tak sempurna. Kerana biasanya nawaitu ataupun nawa, dia mesti disertakan tujuan. Sebagai contoh, lafaz niat yang masyhur dalam masyarakat Melayu. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Aku berniat nak berwuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi lafaz niat tu perlu ada sekali disertakan tujuan apa. Jadi nawaitu syifa, tak sempurna ayat tu. Tak sempurna ayat tu. Tapi kalau dia kata nawaitu an usalliya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li syifa, itu betul. Itu sempurnalah maksud dia. Tapi kalau nawaitu syifa'a bi barqati, itu pun lagi bi barqati ni pun ejaan yang tak betul. Ejaan yang tak betul. Sepatutnya bi barakah, dengan bi barakatil Mustafa. Sepatutnya bi barakatil Mustafa, bukan dengan Q tapi dengan kaf. Kerana barakah, perkataan barakah bukan dengan qaf tetapi dengan huruf kaf. Jadi saya nasihatkan, tinggalkan lafaz-lafaz yang seumpama ini. Sudah pasti ia bukan datang dari Nabi SAW disebabkan kepincangan dan pada cacat lafaz yang disusun itu. Ni saya ingat datang dari orang Melayu ni, saya ingat. Jadi lafaz-lafaz yang seumpama ini salah dari sudut susunan bahasanya. Jangan diamalkan. Jangan berminat dengan perkara-perkara yang seumpama ini. Kembalilah kepada doa-doa Nabi SAW. Bacalah dengan lafaz bahasa Melayu pun untuk kita berdoa. Ya Allah, dengan aku meminum air ni, aku mengharapkan kesembuhan atas penyakit yang aku alami ni. Lebih jelas maknanya. Lebih difahami. Kita pembaca, kita boleh faham, kita boleh berikan tumpuan kita kepada permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baik dari kita duk kalut mencari lafaz-lafaz yang pelik-pelik yang direka oleh orang-orang yang kita tak tahu sejauh mana kefahaman dan ilmu mereka. Wallahu